Bahasa Melayu indah berseri, warisan lama turun ke bumi. Bangsa berjaya kerana pekerti, bahasa dijaga, maruah dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alifuddin bin Muhammad Zaharuddin. Pada hari ini, kami dari kelas Bahasa Melayu C ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh Bahasa Pasca Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Afif Hairis bin Wan Hazizi. Saya daripada kelas Bahasa Melayu C. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Pendeta Zakbar, bahasa menunjukkan bangsa. Kata-kata ini membawa maksud bahawa kemajuan sesuatu bangsa bergantung kepada sejauh mana bahasa mereka dimartabatkan. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi tetapi menjadi jati diri dan juga tamadun bangsa. Sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zainuddin bin Zaid. Kami hari ini akan membentangkan tentang peranan tokoh bahasa pasca pra-merdeka, sumbangan dan pemikiran tokoh pasca merdeka serta relevansi bahasa Melayu dalam era digital masa kini. Marilah kita hayati perbincangan kita pada hari ini. Apa yang boleh saya simpulkan ialah tokoh-tokoh pra-merdeka seperti Pendeta Zakbar dan Raja Ali Haji bukan sahaja pelopor bahasa Melayu tetapi juga pejuang kemerdekaan minda bangsa. Hasil perjuangan mereka lah yang menjadi asas kepada pembangunan bahasa selepas kemerdekaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang tua dan kaya sejarahnya. Sebelum kemerdekaan, bahasa ini menjadi lambang perpaduan, identiti bangsa dan alat perjuangan menentang penjajah. Melalui usaha para tokoh bahasa, bahasa Melayu berkembang daripada bahasa percakapan kepada bahasa ilmu dan pentadbiran. Hari ini, kumpulan kami akan membincangkan 3 aspek utama. Yang pertama, peranan tokoh pra-merdeka. Yang kedua, peranan tokoh pasca merdeka. Dan yang ketiga, keunggulan bahasa Melayu dalam era digital masa kini. Antara tokoh terpenting dalam zaman pra-merdeka ialah Pendeta Zakbar dan Raja Ali Haji. Pendeta Zakbar atau Zainal Abidin Ahmad, Zakbar ialah tokoh yang memainkan peranan besar dalam memperkukuh sistem tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu. Antara sumbangannya menghasilkan karya besar seperti Pelita Bahasa Melayu 1936 hingga 1941 yang menjadi asas kepada sistem tata bahasa moden. Selain itu, menyusun sistem ejaan Zakbar 1933 yang digunakan luas sebelum sistem ejaan baru diperkenalkan pada 1972. Melalui tulisannya, beliau menekankan bahawa bahasa Melayu harus dimartabatkan sebagai bahasa ilmu dan pemikiran moden. Pemikiran Zakbar bukan sekadar linguistik tetapi juga falsafah. Beliau percaya bahasa mencerminkan akal dan budi bangsa. Tokoh yang kedua ialah Raja Ali Haji, seorang tokoh dari Riau Lingga abad ke-19, menghasilkan karya seperti Bustan Al-Katibin dan Tuhfat Al-Nafis. Antara sumbangan beliau ialah meletakkan asas peraturan nahwu dan ejaan dalam penulisan Melayu. Yang kedua, beliau menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku untuk tujuan rasmi dan ilmiah. Yang ketiga ialah beliau menyumbang kepada pemodenan bahasa Melayu agar diterima di seluruh kepulauan Melayu. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, tumpuan diberikan kepada usaha memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Dalam tempoh ini, muncul ramai tokoh yang meneruskan perjuangan tokoh pra-merdeka. Yang pertama, Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar. Beliau merupakan ahli linguistik Melayu terkemuka yang banyak mengkaji struktur bahasa, dialek dan perkembangan linguistik moden. Antara sumbangannya adalah menghasilkan karya seperti Nahwu Melayu Mutakhir dan Ensiklopedia Bahasa Melayu, menekankan bahawa bahasa perlu berkembang mengikut perubahan sosial dan teknologi. Pemikirannya menekankan hubungan antara bahasa, budaya dan identiti bangsa.
Dr. Asmah juga memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan tinggi agar terus menjadi bahasa ilmu yang mampu bersaing di peringkat global. Yang kedua, Profesor Dr. Nik Safiah Karim, seorang ahli akademik dan penulis tata bahasa moden yang terkenal. Sumbangan beliau termasuklah menjadi penyunting utama Tata Bahasa Dewan 1986, rujukan utama dalam sistem pendidikan Malaysia, menyusun semula konsep tata bahasa agar lebih mudah difahami dan digunakan dalam konteks moden. Memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam komunikasi rasmi dan media. Pemikiran beliau menekankan bahawa kekuatan bahasa tergantung pada penggunaannya oleh rakyat sendiri. Jika rakyat memartabatkan bahasa Melayu, maka bahasa itu akan terus hidup dan berkembang. Yang ketiga, Tan Sri Dr. Hassan Ahmad. Beliau ialah bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP yang memainkan peranan penting dalam dasar bahasa kebangsaan. Antara jasanya yang dikenal mengukuhkan fungsi DBP dalam membina istilah dan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Yang kedua, menggerakkan dasar penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah dan universiti. Yang ketiga, memperkenalkan pelbagai dasar untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Dr. Hassan Ahmad berpendapat bahawa kemajuan bangsa tidak boleh dipisahkan daripada kemajuan bahasa. Secara keseluruhannya, tokoh-tokoh pasca merdeka seperti Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar, Profesor Dr. Nik Safiah Karim dan Tan Sri Dr. Hassan telah memainkan peranan yang penting dalam kesinambungan perjuangan memartabatkan bahasa Melayu selepas kemerdekaan negara. Mereka bukan sekadar ilmuwan bahasa tetapi juga pemikir dan pejuang bangsa yang melihat bahasa Melayu seperti teras kepada jati diri dan kemajuan negara. Melalui hasil penyelidikan penelitian ilmiah dan dasar-dasar yang diperjuangkan, tokoh-tokoh ini telah meletakkan asas kukuh kepada pembangunan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Usaha mereka menjadikan bahasa Melayu bukan lagi terbatas sebagai medium komunikasi harian, tetapi turut berfungsi sebagai wahana ilmu pengetahuan, pendidikan, pentadbiran dan kebudayaan. Perjuangan mereka turut membuktikan bahawa bahasa bukan sekadar alat pertuturan, sebaliknya mencerminkan keutuhan, tamadun dan maruah bangsa. Apabila bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan media, ia menjadi lambang kemerdekaan sebenar. Kemerdekaan yang bukan hanya bersifat politik tetapi juga berpaksikan keupayaan bangsa berdiri dengan identiti sendiri. Oleh itu, sumbangan tokoh-tokoh pasca merdeka ini perlu diteruskan oleh generasi kini dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Tanggungjawab mempertahankan kedudukan bahasa Melayu tidak boleh diserahkan kepada institusi semata-mata, tetapi mesti dipikul bersama oleh seluruh rakyat Malaysia. Hanya dengan penggunaan penghayatan dan pengembangan bahasa Melayu secara berterusan, maka cita-cita untuk melihat bahasa kebangsaan ini kekal unggul dan dihormati di peringkat dunia akan dapat direalisasikan. Bahasa Melayu bukan sekadar warisan tetapi nadi kepada pembinaan negara bangsa Malaysia yang berdaulat dan beridentiti. Kini, kita berada dalam zaman digital yang penuh cabaran. Teknologi, media sosial dan kecerdasan buatan mengubah cara kita berkomunikasi. Persoalannya, masih relevankah perjuangan tokoh-tokoh bahasa yang terdahulu? Bagi menjawab persoalannya tadi, ianya merupakan sangat relevan. Kerana yang pertama merupakan kaitan pemikiran tokoh dengan era digital. Pemikiran tokoh seperti Zakbar dan Dr. Asmah masih penting kerana mereka menekankan nilai keilmuan, sistem dan keindahan bahasa. Hari ini, prinsip yang sama perlu diteruskan dalam bentuk baharu, iaitu penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam media sosial, penulisan digital dan kandungan kreatif. Pemerkasaan bahasa dalam aplikasi laman web dan teknologi AI. Pemerkasaan bahasa dalam aplikasi laman web dan teknologi AI. Penghasilan bahan ilmiah dalam bahasa Melayu di platform digital seperti Google Scholar, ResearchGate dan Jurnal DBP. Yang kedua, peranan generasi baharu.
Generasi muda perlu meneruskan perjuangan tokoh-tokoh bahasa dengan menggunakan bahasa Melayu secara beradab dan betul di platform digital. Hasilkan kandungan kreatif dalam bahasa Melayu seperti vlog, artikel dan podcast ilmiah. Menyokong kempen digital DBP untuk kementerian untuk memperkasakan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, iaitu rumusan. Kesimpulannya, keunggulan bahasa Melayu tidak akan pudar jika kita meneruskan perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang tamadun dan maruah bangsa seperti kata Zakbar. Bangsa yang kehilangan bahasanya akan hilang jati dirinya. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi yang menghargai dan memartabatkan bahasa Melayu agar terus unggul di mata dunia. Bukan hanya di atas kertas, tetapi di setiap platform digital yang kita gunakan. Bahasa Melayu bukan sekadar alat tutur, tetapi lambang tamadun bangsa. Andai bahasa terjaga, bangsa terpelihara. Andai bangsa diabaikan, maka runtuhlah bangsa. Warisan bangsa kekal abadi, mari bersama kita hayati. Bahasa Melayu, tiang negeri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Bahasa Jiwa Bangsa.